Kalau korang nak beli rumah sukses tahun ni, jangan terus pecut pergi tengok rumah. Ma'am Lisa share 3 tips yang orang selalu lupa tapi penting gila untuk buat. Tips 1, cek dulu kelaikan loan. Okey, benda paling basic tapi ramai skip. Korang kena tahu berapa loan korang layak. Kemudian baru dapat tahu bajet rumah. Jangan tengok rumah RM500,000 tapi loan layak RM300,000 je. Nanti melayang duit deposit. Kalau korang tak sure, boleh cek kelayakan dengan tim kami. Korang boleh komen di bawah. Tip kedua, cari rumah ikut kelayakan, bukan ikut nafsu. Sudah tahu bajet, baru korang pergi tengok rumah. Sebelum tengok, pastikan korang sudah tahu tujuan beli rumah. Yelah, nak beli rumah untuk tinggal sendiri atau sewa. Sebab lain tujuan, lain kriteria rumah yang kita kena tengok. Subsale ni banyak pilihan. Jangan pilih ikut hati, pilih ikut kemampuan. Tips ketiga, cek rumah dan sekitarnya betul-betul. Tengok condition, tengok wiring, dinding, pipe semua dan keadaan sekitar. Kalau boleh, bawa orang yang tahu tengok defect. Jangan nanti dah beli baru perasan keadaan rumah tu. Seelok-eloknya, pergi beberapa kali rumah tu. Macam pergi awal pagi, tengah hari, lewat petang dan malam. Baru dapat feel rumah tu macam mana. Awal pagi dan lewat petang tu sebab nak tengok trafik di area tu macam mana. Yelah, takut nanti jam teruk sangat. Ingat, beli rumah ni komitmen besar. Kenalah ambil extra precaution. Kalau korang nak check kelayakan rumah atau nak dapatkan nasihat beli rumah, boleh message kami.